akhirnya agama yang mana satu hukum hakam agama yang betul? Maka di sini tak ada jalan keluar dah. Nak tahu hukum hakam agama, mestilah kita membaca dan memahami sunnah Nabi SAW. Kenapa kita perlukan hadis? Sedangkan Al-Quran telah sempurna, Al-Quran telah lengkap, Al-Quran tidak ada pertikaian padanya. Kenapa kita perlukan hadis? Jawapan yang saya nak kemukakan ni adalah jawapan yang disepakati oleh semua ulama Islam. Kalau tanya kepada pakar dalam mana-mana bidang sekalipun, mereka akan menjawab dengan jawapan yang sama. Jadi, untuk soalan ini sangat penting yang mesti diketahui oleh semua orang kerana dia berkaitan dengan urusan agama kita. Jawapan kepada soalan ini sebenarnya kalau kita lihat kepada konteks yang lebih luas, dia menentukan tentang betapa Islam seseorang itu benar ataupun tidak, amalan seseorang itu diterima ataupun tidak. Dia bergantung kepada soalan ini, dia soalan yang penting. Dan dalam pada kita melihat di kalangan ulama Islam, mereka ada perbezaan pandangan yang banyak dalam isu akidah, dalam isu fiqh, dalam isu fiqh dan sebagainya. Tetapi jawapan yang saya nak kemukakan ni adalah jawapan yang disepakati oleh semua ulama Islam. Kalau tanya kepada pakar dalam mana-mana bidang sekalipun, mereka akan menjawab dengan jawapan yang sama. Jadi, berbalik kepada soalan Al-Fadhil Ustaz Rizal, kenapa kita perlukan hadis? Sedangkan Al-Quran telah sempurna, Al-Quran telah lengkap, Al-Quran tidak ada pertikaian padanya. Kenapa kita perlukan hadis? Untuk menjawab soalan ini, saya suka ambil satu langkah ke belakang. Kita mulakan dahulu. Boleh atau tidak seseorang bergantung dengan Al-Quran semata-mata dalam hidup dia untuk mendapat penjelasan yang tuntas dalam semua yang dia perlukan? Boleh atau tidak bergantung kepada Al-Quran semata-mata? Jawapan bagi soalan ini adalah tak boleh. Tak boleh. Sesiapa sahaja yang membaca Al-Quran, sesiapa sahaja yang sama ada dia baca Al-Quran ataupun dia baca terjemahan Al-Quran dalam bahasa lain, akan bersepakat bahawa Al-Quran adalah petunjuk, betul. Tetapi untuk memahami setiap mesej yang disampaikan oleh Al-Quran, ia memerlukan penjelasan. Al-Quran mesti dijelaskan. Perlu ada sumber lain untuk menjelaskan Al-Quran. Ini sebelum kita nak masuk kepada perbahasan apa yang perlu kita guna bagi mensyarahkan Al-Quran, kita kena bersepakat bahawa Al-Quran memerlukan penjelasan. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan kedua kan, nak pegang hadis Nabi ke, tak mau pegang hadis Nabi ke, sebenarnya dia bukan antara menerima hadis antara pegang Al-Quran semata-mata ataupun ada sumber lain selain daripada Al-Quran. Itu bukan soalannya sebenarnya. Walaupun soalannya dibungkus dalam bentuk begitu. Tapi soalan yang lebih tepat adalah nak pakai tafsiran Nabi SAW ataupun tafsiran orang lain. Kerana tak ada siapa berbeza pandangan bahawa Al-Quran memerlukan penjelasan. Saya pernah terlibatlah dengan dialog bersama dengan sahabat-sahabat Arab yang tak berpegang dengan agama, yang kita kata, boleh kata mulhid lah sebahagian daripada mereka. Mereka kononnya bagi alasan yang Al-Quran ni kita baca, kita kena tafsir, kita kena faham maksud Al-Quran, bukan sekadar melihat kepada hadis. Saya kata kepada mereka, sebenarnya bila kita buat begitu, itu bererti bahawa kita yang menjadi pentafsir, bukan berpegang dengan Al-Quran. Kalau kita tak pegang tafsiran Nabi, artinya kita pegang pada tafsiran sendiri. Kerana Al-Quran tetap memerlukan tafsiran. Tak boleh tanpa tafsiran. Hujah paling kuat mereka boleh kata sekalipun, kelompok yang anti hadis yang teruk lah, yang sangat teruk, yang jadi kita boleh kata mulhid. Mereka boleh kata paling kuat sekali, hujah mereka adalah yang Nabi tafsir itu satu contoh. Kalau kita tak nak, kita boleh tafsir cara lain lah. Boleh pegang tafsiran-tafsiran lain yang dianggap sesuai. Saya kata, kalau orang berpegang dengan pandangan itu, dia jadi mulhid. Kalau dia anggap tafsiran sesiapa sahaja sama tinggi dengan tafsiran Nabi tentang Al-Quran, dia keluar daripada agama ni. Jadi soalan pertama tak ada khilaf. Al-Quran memerlukan tafsiran. Di sini kita nak masuk kepada soalan Ustaz Mak Rizal tadi. Tafsiran mana satu nak pakai? Dan pada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam adalah untuk berpegang tafsiran yang paling tepat untuk menentukan Al-Quran adalah tafsiran Nabi SAW.
Sebab itu kata Makhul dalam riwayat yang sangat famous yang ditulis dalam banyak kitab-kitab ulumul hadis, katanya Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Kata Makhul, sesungguhnya Al-Quran lebih memerlukan kepada sunnah berbanding sunnah memerlukan Al-Quran. Ini kena faham bagi elok. Bukan nak kata Al-Quran, sunnah tu lebih tinggi daripada Al-Quran. Tetapi nak cerita bahawa kamu tak boleh nak faham Al-Quran melainkan mesti melalui as-sunnah. Tetapi kalau kamu faham as-sunnah, itu telah merangkumi pemahaman terhadap Al-Quran. Masakan tidak? Apabila kita pegang mushaf kan, kita tak tahu ayat mana turun dahulu, ayat mana turun kemudian. Kita tak tahu konteks di sebalik ayat itu turun. Al-Quran bukan disusun mengikut urutan turun awal duduk depan, turun lambat duduk belakang. Tak disusun begitu. Jadi nak tahu yang mana turun dulu, yang mana turun kemudian, yang mana telah dimansuhkan, yang mana membatalkan hukum seterusnya, mana contoh, mana ruang untuk kita buat tafsiran sendiri. Ini semua memerlukan kepada as-sunnah. Kalau tidak, agama ini akan jadi cacah marba. Sebab itulah kalau kita lihat sendiri di dalam Al-Quran kan, salah satu contoh kan, kalau kita gagal nak faham yang mana dulu, yang mana kemudian, itu sahaja. Simple. Tak tahu ayat mana dulu, ayat mana turun kemudian, agama kita akan rosak. Orang akan berbeza pandangan. Dengan membaca Al-Quran sahaja, kita tak dapat jalan keluar. Dia memerlukan konteks yang disebut di dalam sunnah. Kalau kita boleh ambil satu contoh kan, ayat berkaitan dengan wasiat. Allah Ta'ala sebut dalam surat Al-Baqarah, Allah sebut, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Telah diwajibkan ke atas kamu apabila tibanya detik kematian, dekat dengan detik kematian, maka hendaklah kamu tinggalkan wasiat kepada ibu bapa dan sahabat saudara terdekat. Nampak? Dalam Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, tinggalkan wasiat kepada ibu bapa dan juga saudara terdekat. Jadi, jelas, ayat ni maksudnya apa? Bagi wasiat kat mak bapak, bagi wasiat kat saudara terdekat. Pergi pula kepada dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Kepada kedua ibu bapa, setiap seorang daripada mereka layak mendapat 1/6 daripada mimma taraka in kana lahu walad. Kalau ada anak, mereka dapat 1/6. Kalau tak ada anak, mak dapat 1/3, bapa dapat selebihnya. Perbahasan yang panjang, dan di hujung ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah selesai semua wasiat dan juga selesai membayar hutang. Ambil dua ayat ni, contoh kan. Al-Baqarah kata nak mati tinggal wasiat kepada mak bapak dan juga saudara terdekat. An-Nisa pula disebutkan di situ bahawa apabila kamu dah mati, kamu tinggalkan mak bapak, tak ada anak, depa dapat mak 1/3, bapak seterusnya. Kalau ada anak, dua-dua orang share 1/6, dapatlah di antara mereka, mereka ambil seorang 1/6. Mana satu nak pegang? Tanpa sunnah, kita nak pegang yang mana? Ada orang akan kata, oh ayat wasiat tu penting kot, tinggalkan wasiat kepada mak bapak, itu lebih penting. Ada orang akan kata pula, oh kita pegang ayat yang ni lah, mak bapak ambil seorang 1/6, wasiat tu tak pakai dah. Ada orang kata pakai dua-dua, 1/6 compulsory pi kepada mak bapak, kalau nak bagi wasiat lebih, boleh bagi lagi. Akhirnya, agama yang mana satu, hukum hakam agama yang betul? Maka di sini tak ada jalan keluar dah. Nak tahu hukum hakam agama, mestilah kita membaca dan memahami sunnah Nabi SAW. Kita tahu bahawa wasiat kepada ibu bapa tu telah pun dibatalkan hukumnya. Digantikan dengan faraid kepada ibu dan bapa. Dan walaupun ayat faraid ditutup dengan min ba'di wasiyatin, setelah ditunaikan wasiat, ada limit untuk wasiat. Hanya 1/3 sahaja. Ini semua datang dari mana? Datang daripada sunnah Nabi SAW. Begitu juga kalau contoh ayat lain kan, sebagai contoh, saya nak tunjukkan bahawa Al-Quran sendiri menunjukkan yang hampa perlukan tafsiran. Dalam ayat potong tangan pencuri kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Soalan, nak potong dekat mana? Kalau nak qiyas dengan Al-Quran, nak qiyas dengan ayat lain dalam Al-Quran, Allah sebut famsahu biwujuhikum wa aydikum ilal marafiq. Nak semayang, basuh muka dan juga basuh tangan sampai ke siku. Takkan nak potong tangan sampai siku ke? Tak. As-Sunnah menceritakan kepada kita, ayat ni tak boleh pergi padan dengan ayat wuduk.
Ayat potong tangan ni mifsal, ini sahaja. Ada limit 1/4 dinar dan ke atas. Ada limit. Dan juga potong di sini. Dan juga barangan itu mestilah barangan yang dijaga. Ini semua datang di dalam sunnah Nabi SAW. Kalau orang kata Al-Quran dah lengkap dah, tak payah pakailah hadis Nabi. Macam idea yang sebahagian orang lah yang nak tolak hadis yang disebut oleh Ustaz Rizal tadi. Tanya dia, nak potong tangan takat mana? Dia mesti memilih satu pandangan. Potong tangan takat siku, dia kata. Artinya, dia telah mendahulukan tafsiran itu ke atas tafsiran Nabi SAW. Dan isu yang lebih penting yang saya nak tekankan, di dalam Al-Quran, ada istilah yang para ulama' namakan dia ta'wil. Ta'wil, saya bukan nak cerita bab akidah. Itu bukan saya nak cerita hari ni. Saya nak cerita ta'wil adalah satu keadaan di mana orang melarikan maksud perkataan daripada maksud yang dilala lughawiyah rajihah. Di sudut bahasa, konteks ayat ini maksudnya. Mereka larikan daripada maksud ini, pergi kepada maksud lain. Daripada maksud yang jelas, pergi kepada maksud lain. Dan ta'wil ni berlaku dalam banyak ayat. Dalam ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat peristiwa akhir zaman, dalam ayat qada dan qadar, dalam ayat sejarah, banyak berlaku takwil. Dan kalau dibuka lagi pintu takwil, kan, kalau dibuka pintu takwil tanpa ikatan sunnah, maka Al-Quran ini akan boleh dibawa oleh orang ke mana-mana mereka nak bawa. Sebab ruang takwil itu, banyak mazhab pakai takwil dalam bab. Pada saya jelas, takwil yang paling benar adalah takwil yang ditunjukkan oleh hadis. Kalau Nabi SAW kata, ayat ni maksudnya bukan begini. Ayat ni maksudnya lain daripada yang kamu sangka. Okey, itu takwil yang benar. Sebab Nabi jelaskan, confirm. Selain daripada takwilan Nabi, kalau pintu tu dibuka, sebahagian mazhab pakai, bayangkan kalau tidak diikat dengan sunnah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu detik keyakinan. Ada orang akan kata yakin ni artinya sampai makam yang tinggi. Sampai makam tinggi tak payah amal dah, sunnah dan sebagainya. Bila tanya dia dalil hang apa? Dalil aku Al-Quran sebut begitu. Macam mana nak kawal? Antara tafsiran-tafsiran Syiah Rafidah yang mereka selalu pakai kan, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap benda kami kumpulkan pada imamil mubin. Apa maksud imam mubin? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak ke kacau? Faqatilu a'immatal kufur. Maka bunuhlah imam kufur. Siapa a'immatul kufur? Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan Talha dan juga Zubair. Jadi kalau tidak ada sunnah untuk mengikat, akhirnya semua orang akan bercakap apa yang dia suka. Itu poin pertama. Kenapa kita perlu kepada Al-Quran? Kenapa perlu kepada sunnah? Dan yang kedua, nak faham cara beragama ni kan, cara beragama selain daripada tafsiran Al-Quran tu sendiri, memerlukan kepada sunnah. Kalau tidak, orang boleh bawa agama ini ke mana-mana pun. Sebab itulah Imran bin Husain radhiyallahu anhu, apabila dia ditanya oleh orang, ma hadhil ahadith allati tuhaddithunaha wa taraktumul Quran. Orang kata kepada Imran bin Husain, apa ni duk baca-baca hadis dan tinggalkan Al-Quran? Kata Imran bin Husain, ittabi'u hadithana haddatsnakum wa illa wallahi dalaltum. Ikutkanlah hadis-hadis yang kami sampaikan kepada kamu, kerana kalau tidak, kamu pasti akan sesat. Puak batiniyah. Ini kepakaran Ustaz Nodarus, mungkin dia boleh tambah nanti ataupun dalam sesi-sesi lain tuan-tuan boleh dengar. Bagaimana puak batiniyah menggunakan Al-Quran. Takwil ke sana, takwil ke sini. Akhirnya, saya tak baca bab ni, bukan kepakaran saya. Dia boleh tambah, saya dengar dalam presentation dia jugalah. Ada orang yang berpandangan bahawa Musa pun tak kafir, Fir'aun pun tak kafir. Dia bagi ayat Quran. Nampak tak? Kalau tidak diikat dengan sunnah, dan kalau dibuka pintu takwil, agama ini akan jadi tunggang langgang. Al-Quran boleh menjadi kitabul tauhid dan boleh menjadi kitabul kufur kalau tidak diikat dengan sunnah. Itulah pentingnya untuk mengikat Al-Quran dengan sunnah. Kadang-kadang orang baca Al-Quran kan, tuan-tuan kalau tengoklah, ayat-ayat Al-Quran bila pergi kepada sahabat Nabi SAW, mereka bertanya Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Apa respon sahabat? Respon sahabat, ya Rasulullah, salam, fa amma salam faqad arafnah. Kami tahulah nak ucap salam kepada Nabi, setiap hari kami ucap salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu ala nabi. Kami tahu. Fa amma salah, selawat pula macam mana? Itu para sahabat. Selawat
Al-Quran tu kata Allah dan malaikat selawat dekat Nabi. Kami nak selawat macam mana? Itu pun mereka tanya. Maka Nabi ajar mereka, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai hujung. Ini saya bukan nak defend Dr. Rozaimi ni, saya nak cerita kes kan baru ni Dr. Rozaimi kata tentang zikir. Contohnya kes dulu viral satu ketika dulu tentang zikir. Kalau tak diikat dengan sunnah, Al-Quran kata fadhkurullah, ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Macam mana caranya? Ada orang dia akan pegang tasbih dia mula dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama lagi laju, la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Betul tak? Kalau ikut tafsiran Al-Quran, Al-Quran suruh ingat Allah banyak. Kira ingat dah tu. Allah, 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 Allah. Last sekali jadi hu. Betul tak? Kalau tidak diikat dengan sunnah, kira boleh ya. Kenapa? Kerana Al-Quran suruh ingat Allah. Tetapi kalau dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, kita tahu Nabi SAW ajar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali ada fadilat dia. Subhanallah wa bihamdihi, baca 100 kali ada fadilatnya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur ada fadilatnya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum tidur, selepas setiap kali solat ada fadilatnya. Ini semua datang dari mana ni? Ini semua datang daripada sunnah Nabi SAW. Sebab tu juga kan tuan-tuan, banyak kes kalau kita nak cari kata putus, nak cari jalan keluarnya ada di dalam sunnah Nabi SAW. Stres, tak tahu nak buat pilihan. Hidup rungsing, nak buat apa? Dengar ada motivator cerita, jangan risau. Rungsing ni masalah biasa, semua orang berlaku. Balik rumah, ambil mushaf. Buka mana-mana muka surat. Nampak nombor. Kat situ ada jawapan. Contoh, apa ni? Boleh ke tak boleh pakai? Kalau beritahu dia kata kami ikut Quran apa? Bukan kami buka kitab Bible ke kitab Veda, kami buka Al-Quran cari nombor. Bukan cari nombor ekor lah. Cari nombor, kat situ ada jawapan kepada hidup kami. Salah. Apabila hang tak boleh nak buat keputusan, hang berada dalam dilema, Nabi SAW ajar istikharah. Ini semua nak menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran boleh ditafsir ke mana-mana dan penutup bagi tafsiran yang selamat adalah sunnah Nabi SAW. Last kali Ustaz Mat Melaya, sorry saya dapat mikrofon ni, dia memang susah nak tinggal. Last ni point terakhir ni, tu soalan pertama. Kalau tidak mengikut sunnah, tuan-tuan, kalau tidak mengikut sunnah, masuk neraka. Siapa yang kata? Al-Quran kata. Mari saya nak cerita kenapa ni. Kalau tidak diikat dengan sunnah, orang berpotensi ke neraka. Ke neraka. Di mana contohnya? Sebab tu kata Abdul Rahman bin Mahdi, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah, katanya ar-rajulu ilal hadith ahwaju minhu ilal akli wasyurb. Manusia berhajatkan kepada hadis lebih daripada hajat kepada makanan dan minuman. Pasal apa? Hang tak makan, hang tak minum, hang mati. Hang tak ikut hadis, hang masuk neraka selama-lamanya. Mana lagi teruk? Ya, masuk neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Pasal apa hampa dilemparkan dalam neraka? Nanti akan ditanya kepada ahli neraka tau, ma salakakum fi saqar. Pasal apa hampa kena lempak dalam neraka? Apa yang membawakan kamu ke dalam neraka? Mereka kata lam naku minal musallin. Sebab kami tak semayang. Tak semayang masuk neraka. Macam mana nak semayang? Al-Quran tak cerita berapa rakaat, waktu bila, mula dengan takbir, lepas tu kena baca Al-Fatihah, lepas tu rukuk, lepas tu sujud, duduk antara dua sujud. Kalau hang pilih jalan lain untuk semayang dengan baca Al-Quran sahaja, tak mau pegang hadis, tak mau tengok rukun semayang apa semua ni yang kita belajar daripada hadis, masuk neraka. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Celakalah kepada orang-orang musyrik, mereka yang tidak membayar zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka kufur dengan hari akhirat. Tak bayar zakat, berpotensi masuk neraka juga. Banyak mana nak bayar zakat? Hang tak ada jalan lain, melainkan mesti merujuk kepada Al-Quran. Jadi saya nak tutup itulah pada perbahasan yang pertama ini. Bahawa sesungguhnya, tipulah siapa yang kata kita pegang Al-Quran ya, tak pegang benda lain. Tipu. Siapa yang berkata begitu, artinya dia pegang Al-Quran dengan tafsiran guru dia. Dia pegang tafsir Al-Quran dengan tafsiran kepala otak dia sendiri. Semua orang wajib berkata, mesti ada sesuatu untuk mentafsirkan Al-Quran. Dan
pada kita. Kita kata bahawa sesuatu itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.